Macam mana Jiangse? Siang dah terang siap belum? Laporan tu hampir siap, saya balik nanti. Tunggu sekejap. Saya Chengse ada hal nak cakap. Awak mandi dulu Saya buat sekarang. Wei, Madam Zingke. Saya rasa awan saya kena virus, saya dah sambung 2 komputer. Tolong saya cek komputer rumah tu. Jiang Jengkon, sekarang saya tangkap awak secara rasmi. Semua yang saya buat boleh dijelaskan. Awak tak perlu cakap apa-apa. Saya nasihat awak tenang dengar saya cakap. Kalau awak dengar habis nak tangkap saya pun saya ikut awak balik balai. Baiklah awak cakap. Awak pura-pura sakit perut, suruh saya hantar awak balik. Nak cek telefon saya. Awak pura-pura tidur ke? Orang lain tak percaya saya, tak apa kenapa awak pun tak percaya saya. Sebab saya percaya awak, saya buat macam ni. Saya nak buktikan pada semua saya tak salah percaya orang. Saya gembira bila saya cek data telefon awak. Sebab tak nampak ada masalah. Saya rasa awak dah padam data yang ada masalah. Baru bagi saya salin telefon awak. Awak dengar, saya akan bawa telefon awak ke TCB. Nanti semua akan jelas. Tak payah. Awak nak tahu Mosinsing ada cari saya tak? Saya jawab sekarang ada beberapa kali. Macam ni awak tak percaya saya? Cakap apapun tak guna. Sekarang macam mana saya nak percaya awak? Jiang Zhengzon, cara saya buat kerja awak paling faham. Semua yang saya buat sekarang adalah untuk siasat kes. Termasuk hubungin dengan Maksanaksing. Saya tak nak tahu apa hubungan awak dengan dia. Saya cuma tahu awak tahu undang-undang tapi langgar saya nak tangkap awak. Awak tak nak balas dendam untuk Yang Yao Tengke. Awak tangkap saya. Awak seumur hidup tak akan tangkap pembom tu. Sebenarnya saya nak cakap dengan awak malu tu. Memang istimewa. Langcing macam mana langcing? Langcing. Ini mungkin bom berganda. Tak apa, data tu pergi. Sangat bahaya. Tak boleh data tu. Semuanya hilang.
Kenapa kau masih mengumpul alatan ini? Masih boleh digunakan, jangan bazirkan. Kau jumpa apa? Ini mungkin bom. Mari kita cari benda lain. Hei. Letupan sekarang saya nak. Balik ke mana letupan itu? Bom itu kau dan Mo Hin Hing yang letakkan ke? Bukan, saya pasti Mo Sin Sing. Pasti ada orang di belakang dia. Baik, kau jemput dia keluar. Saya tak jumpa dia setiap kali dia yang cari saya. Dia suruh kau hak komputer Wan Kian ke? Ya. Saya memang diancam oleh Mo Sin Sing. Dia ambil apa untuk ugut kau kad SDK? Betul dapat tangkap lelaki curang itu. Mo Sin Sing dan saya ada musuh yang sama, iaitu In Bio. Kau lelaki curang itu ke? Semua yang saya buat adalah untuk siasat kes. Saya tanya kau lelaki curang itu ke? Saya buat ini hanya untuk cepat selesaikan kes, tak nak ada korban sia-sia. Saya buat salah ke. Yan Sing, percayalah saya sekali lagi, boleh tak? Saya tak akan percaya kau lagi. Saya dah hilang kepercayaan pada kau. Kau sebab pernah ditipu oleh orang yang paling rapat. Jadi hilang kepercayaan pada semua orang ke? Satu makan satu air soya, terima kasih. Ayah pergi sana beli barang, kau jalan balik sendiri. Jalan perlahan boleh ya? Okey, bye. Balik cakap lagi. Jaki, awal bom minyak diletupkan oleh alat pemasak. Sementara ini tak tahu ada lagi yang lain ke tak. Ye Jingfeng, kau semalam-malam sepanjang masa di studio. Ada nampak orang yang mencurigakan masuk ke? Maaf tuan, saya semalam tidur. Apa kau tidur? Pasukan SAS jemput kau balik tidur ke? Peraturan Polis Bab 232 Seksyen 45 kesalahan tidur disiplin. Ketika bertugas. 2H cuai dalam tugas. 2L cuai menyebabkan harta kerajaan hilang atau rosak. Kau dah langgar semua. Saya akan serahkan kau kepada Jabatan Siasatan Dalaman untuk tindakan disiplin. Ling Hon, saya boleh jelaskan untuk dia. Kau nak jelaskan apa? Tahun hijau paling ada 2 orang penjual. Tiger semesa bertugas langsung tak tahu ada kekirian di tingkat atas. Akhirnya mama hukum mir ke penjara 10 hari. Kena penjara berdasarkan perkhidmatan pengawal dan pengawal keselamatan. Hukuman maksimum penjara 3 bulan, denda 10,000. Awak Fang Wan Kian kan? Awak Cheng Hiao Hui. Encik Cheng, saya bukan polis, bukan pengawal keselamatan. Saya dirujuk oleh Nishan, pakar perunding khas kumpulan kes yang dilantik secara rasmi oleh Jiang Zhenghun, pakar dalam anthropology forensik. Jadi awak pun tidur langsung, tak nampak apa-apa? Saya tengok dia tidur. Saya pun ada tidur. Tapi masa kita sedar komputer baru kena virus. Lepas tu semua data image hampir hilang. Barulah berlaku letupan. Saya percaya letupan ini adalah untuk data-data tu, saya tak tanya awak. Sebelum masuk kumpulan ada, biwak pemeriksaan karakter tak. Encik Cheng, saya cakap Fang Wan Kian. Panggil saya Cheng Se. Cheng Se. Sila panggil saya Dr. Fang. Saya bukan polis, tak buat pemeriksaan karakter. Kenapa kebetulan sangat? Awak baru tinggalkan studio terus letupan-letupan besar tu. Kenapa awak langsung tak apa-apa? Cheng Se, saya selalu bersama dia. Awak tak perlu curiga dia. Saya tak ada luka luar. Tak bermakna saya tak ada kecederaan dalam patah tulang atau retak tulang. Awak ada kecederaan, keluar dulu uruskannya, Sir. Cheng Se, bom bukan Wan Kian yang letak. Mo Sin Sing belum mati, mayat yang hangus tu bukan Mo Sin Sing, orang lain. Saya curiga dia letak bom untuk musnahkan bukti. Awak dah tahu lama. Awaklah si pengkhianat dalam dan luar. Bom tu besar kemungkinan dia yang letak Ye Jingfeng. Kalau awak ada bukti, boleh laporkan pada ketua. Saya tak ada bukti, diamlah. Madam pun tahu dia ada masalah, madam. Saya semalam selalu bersama dia. Saya boleh buktikan bom tu tak ada kena-mengena dengan dia. Perkara ni jelas untuk kumpulan kes. Jiang Se, awak duduk OC. Madam Xin dan EOD masuk siasat. Okey. Semua dengar masa bersurai jaga banduan. Terutama Yin Biao. Dia sasaran Mo Sin Sing, ya, Sir. Cheng Se, Jiang Se, apa jadi baru terima notis? Masa letupan ada rakan sekerja bawa In Bio jumpa peguam. Tapi sekarang In Bio hilang, ada ketak. Macam mana awak jaga dia? Semalam kau kara ada hal NAK sepet balik surah, aku jangan cari pasal. Ini pun tak cari pasal, kediam penjenayah mungkin dah lari. Tak tahu kawan sekerja ada cedera kita. Cepat pergi selesaikan. Ya tuan, ya tuan. Kau masih berdiri buat apa? Pergi cari dia, ya.
Sampah. Belakang cepat sikit. Macam mana? Kali ini cara letak bom dan struktur bom langsung tak sama macam dulu. Tapi aku rasa tak macam peniru. Kalau langsung tak sama kenapa rasa orang yang sama macam dulu? Dua bom walaupun tak sama. Tapi cara buat sama. Letak satu kesel dulu dalam. Lepas tu pancing ramai orang pergi selesaikan. Tak cukup tu dia nak tunjuk kebolehan dia buat bom. Dulu dia buat bom jenis step-on remote control. Kali ini bom jenis timer. Sebenarnya setiap kali dia main cara lain nak buat kita tak boleh teka dia. Kalau kali ini bom di balai polis jenis double. Untuk sekarang aku tak terfikir apa jenis bom. Ada keyakinan tak? Lari cepat.